Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Kristina binti Muhammad Razif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Damai Perdana. Hari ini saya ingin berkongsikan sebuah karya yang bertajuk Mimpi Bintangku yang ditulis oleh Abidin dan diterbitkan oleh Komik Pursi. Sedikit latar belakang tentang penulis. Beliau dilahirkan di Rantau Panjang, Kelantan, dan beliau pernah menuntut di United Kingdom dalam bidang Mechanical Engineering with Advanced Design and with Innovation. Beliau terlibat dalam banyak penglibatan kreatif. Beliau juga merupakan dai kreatif venture dan pernah membuat banyak komik terkenal seperti komik lukisan tabir sentak nombor 1 dan 2, Engkau, Aku dan Alif, dan sequel After Story, dan juga Badai daripada volume 1 hingga 5. Buku ini mempunyai 2 jilid, iaitu jilid pertama dan jilid kedua. Tetapi saya ingin lebih menghuraikan lagi tentang jilid pertama. Komik ini memfokuskan kepada krisis identiti dan dilema seorang remaja bernama Nazmi selepas tamatnya peperiksaan SPM. Bagi kebanyakan pelajar, keputusan akademik yang cemerlang ialah kunci untuk pintu impian. Namun, bagi Nazmi, kecemerlangannya menjadi punca utama konflik dalam hidupnya. Nazmi mempunyai minat yang mendalam dalam bidang seni dan sangat bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis komik dakwah. Beliau ingin menyambung pengajian dalam bidang seni untuk mengasah bakatnya secara profesional. Tetapi, ibu bapa Nazmi mempunyai pandangan tradisional bahawa bidang seni tidak menjamin masa depan yang stabil. Sebaliknya, mereka amat berbangga dengan pencapaian akademiknya dan mendesak Nazmi untuk menerima beasiswa berprestij National Heritage bagi melanjutkan pelajaran ke United Kingdom dalam bidang kejuruteraan. Selain menyentuh soal pemilihan kerjaya, karya Abidin ini turut membawa pembaca menilai erti pengorbanan, restu ibu bapa dan keberanian dalam membuat keputusan besar yang mencorak masa depan. Nazmi perlu mencari keseimbangan antara tanggungjawab dan sebagai seorang anak dan hak untuk menentu hala tuju hidupnya sendiri. Sebagai penutup, saya sangat menggalakkan rakan-rakan membaca buku ini kerana ia bukan sahaja menghiburkan, malah mempunyai banyak pengajaran yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih.